Pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (OPM), daerah Sandakan berjaya menangkap seekor buaya seberat 200 kg dan sepanjang 9 kaki dalam satu operasi di Kampung Sungai Obor, Batu Tujuh Sandakan awal pagi tadi. Kejadian berlaku jam 1.42 pagi apabila Pusat Kawalan Operasi Daerah menerima panggilan kecemasan berhubung seekor buaya yang dilihat muncul di bawah kolong rumah selepas mengejar seekor anjing. Dalam detik cemas tersebut, pengadu yang ketakutan melihat reptilia berkenaan semakin menghampiri kawasan rumah penduduk lalu segera menghubungi talian kecemasan 999 bagi mendapatkan bantuan segera. Pegawai Pertahanan Awam Sandakan, Kapten Sulaiman bin Zalama, telah mengarahkan pasukan operasi bergerak ke lokasi kejadian bagi melaksanakan tugas menangkap haiwan berkenaan. Pasukan APM tiba di lokasi tidak lama kemudian dan bertindak pantas menjerut serta menutup mata buaya menggunakan tali penyepit dan selimut keselamatan bagi mengelakkan haiwan tersebut bertindak agresif. Operasi berjaya ditamatkan pada jam 2.53 pagi, menjadikan keseluruhan operasi menangkap buaya tersebut mengambil masa 49 minit. Tiada kecederaan atau insiden tidak diingini dilaporkan. Pakai tali baru Kopral. Jangan. Mati kita. Aku merekam awai. Saya tolong. Sampai baju pros ini. Sini kepala. Ya, kira. Kira. Sikit lagi. Jap.